Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menghadiri sekali lagi ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin membuat sedikit komen lah tentang kenyataan Tony Puah yang baru-baru ini seolah-olah mengatakan tak ada masalah kalau kita meraihkan atau celebrate penahanan Najib ataupun kekalahan Najib di mahkamah yang tidak membenarkan tahanan rumah. Jadi dalam video sebelum ini saya cuba menyimpulkan tindakan Yeo Bee Yin di dalam kenyataan Facebook yang mengatakan bahawa another thing to celebrate for end of 2025 adalah kekalahan Najib di mahkamah dari sudut tahanan rumah. Dalam video tersebut saya menggunakan istilah tidak matang politik lah dari sudut tindakan Yeo Bee Yin yang boleh dianggapkan tindakan orang muda lah, kita katakan macam tu. Dan ini tidak langsung bagi saya refleksi kepada parti DAP. Ia hanyalah satu, saya rasa, sifat emosi terujarnya seorang rakyat Malaysia, dan saya rasa ramai rakyat Malaysia yang bersyukur ataupun gembira lah dengan keputusan mahkamah tersebut. Tetapi menjadi gembira ataupun bersyukur itu adalah hak masing-masing sebagai rakyat Malaysia. Tetapi kalau kita nak tonjolkan dia sebagai satu benda yang public, seperti tulis dekat Facebook dan sebagainya, itu satu tindakan yang boleh dipertikaikan sama ada ia satu tindakan yang cerdik ataupun tak cerdik, matang ataupun tidak matang. Jadi walau bagaimanapun saya telah menyimpulkan bahawa tindakan Yeo Bee Yin itu adalah suatu yang tidak matang politik dan tidak refleksi langsung kepada parti DAP ataupun Democratic Action Party, dan juga saya tidak mengatakan bahawa Yeo Bee Yin ini seorang yang bersikap biadab terhadap pemimpin Melayu, seperti ada pemimpin UMNO yang biadab dia tu berganda kali, ya. Tetapi di sini saya beranggap ia adalah suatu orang kata apa, a slip of the heart lah mungkin, jadi macam tu. Jadi saya pun rasa ia tidak perlu diperpanjangkan, walaupun saya tahu orang UMNO akan memanjang-manjangkan hal ini. Tak apalah, itu adalah adat resam politik Malaysia pun nak buat, ya. Yang saya menjadi cukup sedih dan sedikit marah adalah apabila Tony Puah masuk campur dan mengatakan apa salahnya kita celebrate, bukankah Najib itu adalah penjenayah, dan macam-macam lagi lah kata-kata beliau. Jadi di sini saya nak kata apa, saya sebagai penyokong kuat reformasi, penyokong kuat DAP, penyokong kuat Pakatan Harapan, dan percaya kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak katakan bahawa saya disappointed, kecewa terhadap kenyataan Tony Puah, yang mana Tony Puah ni adalah seorang perwira rakyat yang cukup besar, dan sumbangan beliau memanglah kita katakan sumbangan yang cukup berharga dan mungkin paling besar dari sudut 1MDB dan sebagainya kepada rakyat Malaysia. Itu tidak boleh disangka oleh sesiapa rakyat Malaysia lah. Wah, memanglah tak suka tu dia orang punya pasal lah. Yang bagi kita rakyat biasa, kita memang terhutang budi lah kepada orang macam Tony Puah. Dan seperti juga dengan Yeo Bee Yin, kita juga berterima kasih kepada khidmat beliau sebagai ahli politik yang memang bekerja kuat, yang memang tidak ada rasuah dan sebagainya. Jadi ini tidak dapat disangkal. Sebab itulah saya kata tindakan beliau dalam Facebook tu satu yang kita patut
maafkanlah sebagai ketelanjuran ketidakmatangan politik. Tapi pada Ponipoa ni, dia mungkin dah jadi macam Rafizi agaknya, berdendam kepada parti sendiri, maka hendak mengkuburkan parti sendiri dan membuat kenyataan-kenyataan seperti juga Rafizi dengan mulutnya yang luas lah, kita kata, yang tidak ada macam apa yang dikatakan had budaya dan sebagainya, untuk menjatuhkan parti sendiri, walaupun ia akan menjatuhkan kerajaan perpaduan dan memberikan kerajaan ini kepada Parti Islam Malaysia, Bersatu, Muhyiddin atau Hadi Awang. Ini sesuatu yang banyak kita tak setujulah perkara itu berlaku. Walau bagaimanapun, saya ingin menyatakan bahawa tindakan penipuan ini telah melampaui batas lah kepada apa yang dikatakan budaya Melayu dan juga budaya Islam. Di dalam budaya Islam, kalau Tony Poa tak tahu, bahawasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan umatnya mengata-ngata, mengecam atau mungkin celebrate kematian musuh-musuh Islam, iaitu orang-orang kafir harbi yang telah dibunuh di dalam peperangan. Dan apabila ditanya kepada Rasulullah kenapa mereka tak boleh buat demikian, Rasulullah kata mereka ni ada keluarga masing-masing dan keluarga mereka akan terhiris dengan kata-kata mengecamnya mereka-mereka yang telah tumbang di dalam peperangan menentang umat Islam. Jadi di sini kita lihat bahawa budaya Melayu yang saya faham, kita mempunyai satu budaya di mana kalau seseorang itu telah dijatuhkan hukuman dan menjalani hukuman, jadi kita dah tak boleh mengecam, menghina orang tersebut. Jadi di sini kalau dia pun dah menjadi banduan ataupun dia dah membayar hukumannya dan keluar daripada penjara, sama juga kita tak boleh menuding-nuding kata inilah dia rasuah besar dulu. Kita tak boleh cakap macam tu. Okay? Jadi itu kalau Tony Poa tak faham, saya bagi tahulah. Dan perkara ini adalah satu tindakan politik yang bukan saja kurang matang, tapi saya nak guna perkataan bangang lah, yang akan menyatupadukan ideologi politik orang Melayu seperti dari PAS dan juga Bersatu untuk berganding dengan UMNO dan memberi tekanan yang hebat kepada kerajaan Madani Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan mudah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak kena balance political parties seperti GPS dan juga UMNO yang menjadi musuh seteru Pakatan Harapan, pergi buat kerja macam ni pula si Tony Poa ni. Jadi saya betul-betul kecewa, orang putih kata disappointed dengan tindakan. Ya, saya pun bersyukur tentang hukuman yang setimpal yang dijatuhkan, tetapi kita tidak boleh menunjuk-nunjukkan kegembiraan kita kerana kita menghormati keluarga Datuk Seri Najib dan sebagainya. Kita tak boleh buat demikian. Jadi dalam politik pun kita kena jaga hati rakan kongsi kita di dalam kerajaan ini. Jadi kalau yang itu pun tak faham, dahlah Islam tak faham, politik pun tak faham, saya pun tak apa tahulah apa nak cakap lagi dah. Jadi di sini saya amat kecewa lah, dan ia akan menjadikan kerja Anthony Loke satu kerja yang cukup sukar, walaupun saya tahu orang bukan Melayu memang teruja dan gembira, dan saya hanya sebagai orang Islam Melayu dan juga orang tua bersimpati sedikit dengan Datuk Seri sebab dia orang tua, dan saya rasa kalau dia diberi tahanan rumah daripada dulu lagi, saya kata itu satu benda yang setimpal, seperti saya rasa Suharto pun dan banyak pemimpin lain kena tahanan rumah. Jadi di sini bukan satu benda yang orang kata ini not fair gini, tak ada. Ini kita kena tengok seseorang tu satu persatu
Dia bukanlah perasuah biasa, dia adalah pemimpin parti politik yang besar, parti politik yang telah menyumbang kepada keamanan dan keharmonian negara kita. Dan walaupun ada kesilapan-kesilapannya, maka kita perlu move on lah. Dan hukuman dah dijatuhkan, ada juga duit-duit tu dikoleksi dan sebagainya. Jadi kita kena move on, dan kita tidak boleh orang kata apa, menyakiti luka-luka lama dengan kenyataan seperti celebrating dan sebagainya. Itu adalah satu tindakan yang bukan saja tidak matang, tapi betul-betul satu yang bodoh lah. Okay? Jadi itu adalah perkara yang kita sebagai rakyat Malaysia, ya, kita bolehlah ada seteru, tetapi kita kena ada juga budaya matang, macam mana kita berhadapan dengan seteru kita. Dan juga bila kita nak jatuhkan hukuman dan sebagainya, kita juga ada budaya macam mana kita menerima penghakiman dan hukuman tersebut dengan cara yang boleh membina ataupun lebih konstruktif, dan bukannya dengan cara yang destruktif dari sudut budaya dan juga dari sudut politik. Dengan itu saya ulang lagi bahawa tindakan Yeo Bee Yin dan juga Tony Phua harap-harap tidaklah dilihat sebagai tindakan DAP, dan juga tidaklah dilihat sebagai satu perkara yang dipersetujui oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. Sesungguhnya kenyataan-kenyataan mereka berdua ini adalah tidak layak dijadikan apa yang dikatakan good politics in Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut. Saya akan menandatangani setiap naskah buku yang dibeli, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, maju jaya bersama Malaysia Baru. Sekian, terima kasih.